Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak bawa korang ronda-ronda jalan-jalan dekat kampung ya. Maklumlah sekarang ni cuaca panas sikit kan. Yalah tengah musim-musim durian kan. Cuaca pun elok, panas. Jadi kalau kita nak keluar pergi ronda-ronda pun macam susah sikit lah kan. Bukan apa, panas kadang sampai 34 darjah Celsius tau. Sangat-sangat panas. Tapi tak apa. Hari ni kita keluar ronda-ronda lagi. Bukan apa. Kita ni bila dah biasa jalan-jalan kan. Sehari je kita duduk rumah. Of course rasa bosan kan. Rasa macam tak lengkapnya hari ni. Rasa macam ada benda yang kurang. Sebenarnya bukan ada benda apa-apa yang kurang pun. Cuma kita je yang dah biasa lakukan satu rutinitas. Saya ni kadang-kadang. Saya kalau tak ronda-ronda macam ni. Saya akan keluar jogging. So sentiasa ada aktivitas lah. Like tak duduk biasa je. Sentiasa ada aktiviti yang saya buat. Lagi satu kampung ni. Banyak mana, berapa kali mana sekalipun kita tengok kan. Tapi dia tetap seronok. Tetap menyeronokkan. Tetap tak rasa bosan. Still rasa macam syoknya. Padahal bawah. Macam mana cakap. Padahal tempat ni, bawah pokok durian ni, hari-hari saya duduk ronda tapi tak pernah rasa bosan. Still rasa happy sebab dia memang menyeronokkan. Dia ada vibe dia tersendiri. Jadi tak kisahlah berapa banyak kali mana sekalipun you guys datang sini tengok kat sini. Still rasa shock. Still rasa bestnya. Gitu. Tak adalah rasa bosan ke apa ke tak. Tak rasa macam tu pun tahu. Lagi satu, sambil-sambil ni saya nak bawa korang jalan-jalan jugalah. Rumah kampungnya ni, kalau korang nampak macam dari kayu. Tengok ada setengah yang kata, rumah kampung miskin. Kampung miskin. Tak baik cakap macam tu tau. Tak baik. Maybe orang ni berkemampuan untuk buat rumah macam ni saja. Ataupun memang dia suka rumah jenis macam ni saja. Tu kita tak tahu kan. Tak apa. Guys, by the way, tadi kat belakang kan ada satu anak ayam ni. Dia macam tersangkut kat jaring tu. Kita panggil lah sekejap owner rumah ni kan. Yelah kesian kat anak ayam tu. Dia tersangkut kat jaring tu. Mama dia duduk. Macam tu. Bunyi ayam macam mana? Bukan kokotan. Maknanya macam cip. Macam lebih kurang bunyi burung lah. Nasib lah makcik tu dah. Selamatkan lah yo. Selamatkan lah kita panggil lah. Selamatkan dah anak ayam tu. Bukan apa. Kita pun kesian lah tengok anak ayam tu kan kecil lagi tu. Cip. Kita kena tebalkan juga lah muka pergi panggil owner rumah ni yang anak ayam dia sangkut. Tak apa kan. Okey, cakap balik pasal tadi rumah tu kan. Sebenarnya dia ada dua. First, orang buat rumah macam tu sebab memang dia suka. Second, sebab memang itu je yang dia mampu buat. Keadaan ekonomi dia tak mengizinkan dia buat lebih daripada tu. Yang ni kita tak boleh nak judge, betul tak? Walaupun macam tu korang tengok lah ya. Tanah rumah ni besar ya. Ada bermacam-macam jenis pokok. Daun kari, daun pandan, pokok cili. Semua ada. Pokok bendi tak ada lah. Okay, sayuran yang basic macam daun pandan, daun kari, pokok cili padi. Semua tu, semua ada. Pokok durian ada. Pokok kelapa ada, pokok pisang ada, semua ada. Ini tak menunjukkan yang kami miskin ya. Ni Alhamdulillah menunjukkan yang kami ni sebenarnya kaya. Dia ada dua. Satu ni, orang yang betul-betul miskin. Dia miskin. No, macam ni nak cakap. Ada setengah orang, dia ni kaya tapi dia tak ada adab. Gitu, faham tak? Faham tak apa yang saya cakap? Dia kaya tapi dia tak ada adab. Second, orang ni Alhamdulillah hidup dia sederhana. Okay, Alhamdulillah mencukupi. Tapi dia ni kaya dengan adab. Okay, dia ada peribahasa yang sangat-sangat sopan. Tingkah laku yang sangat-sangat baik. Kita kalau boleh kita nak yang kedua tu lah ya. Yang hidup sederhana tapi kaya dengan sopan santun. Sebab lagi best. Ada setengah orang ni dia ni kaya tapi jenis macam sombong-sombong. Kan ada sebenarnya. Cuma ni kita tak cakap dah siapa kan. Tak apa, semua orang ada pendirian masing-masing. Yang tu saya tak mau jadikan isu lah ya. Tangan lain pula jadinya nanti. Sambil-sambil jalan-jalan, sambil-sambil tunjuk korang suasana, sambil-sambil kita berborak sikit-sikit. Suasana sekarang ni, Alhamdulillah,
tak panas sangat, suhu dalam 31 darjah Celsius je macam tu je. Jadi tak ada lah rasa nak terbakar sangat kan. Bagus-bagus. Dia macam sedang-sedang je. Rumah ni pun cantik, elok, bersih. Yang best ni ronda-ronda kat kampung ni kan. Cuaca dia, tak mau cakap pasal cuaca. Nak cakap pasal kebersihan. Dia bersih. Sampah macam jarang kita nampak. Kalau ada pun daun-daun kering yang berguguran. Daun kering ni tak mau cakap lah. Ya, minta maaf saya tak mau cakap. Bukan sebab apa, tapi setiap kali kita sapu, tak dan petang lagi, penuh balik. Okey, tak dan tengah hari balik, penuh balik laman rumah kita tu. So, yang tu saya tak mau cakap sangat lah. Saya faham macam mana rumah tok saya kat belakang tu ada pokok rambutan setiap hari. Setiap hari. Buah ada ke tak ada tapi kena sapu belakang tu. Rumah-rumah pun alhamdulillah kat kampung ni cantik, bersih. Tak kisahlah kecil ke besar ke, semuanya sangat-sangat cantik. Okey, tengok rumah ni kecil je. Tapi bila kita tengok balik, dia macam ada mini-mini garden gitu lah. Ya Allah, cantiknya. Kecil je tau rumah-rumah ni. Macam satu bilik macam tu je. Sesuai lah kan untuk orang yang single ke. Ataupun yang anak-anak semua dah besar. Dia nak duduk dia dengan laki dia saja ke. Sangat-sangat sesuai. Tapi tadi saya tunjuk rumah kecil. Janganlah cop semua rumah kat kampung ni kecil ya. Ni rumah besar pun ada. Nampak kat belakang putih tu. Sampai situ rumah dia awak. Rasanya 5-6 bilik lah ni. Yang ni maybe dalam 3 bilik. Kami ni selalu ni orang kampung. Kami macam biasa kami akan buat 3 atau 4 bilik sahaja. Satu tu kiranya macam bilik baju ataupun bilik stor ke. Macam rumah saya 3 bilik tidur. Satu tu bilik stor. Bukan bilik baju, bilik stor. Letak barang-barang yang tak guna. Bukan tak guna tau, macam periuk-periuk yang besar tu nak buat kenduri ke apa-apa. Nanti letak dalam bilik stor. Macam tu. Cantik sangat-sangat bunga ni. Dari tadi saya dah perhati. Dari jauh lagi. Ya Allah, cantiknya. Cantiknya. Rasa nak ambil tapi orang punya. Yes. Walaupun saya kata cantik sangat-sangat, tapi still tak boleh ambil. Ya, orang punya. Orang punya bahaya. Ya, kalau ambil barang-barang orang ni, bunga-bunga ni, walaupun kita kata bunga je pun, alah. Tapi jangan. Still tak okey, tak baik. Gitu. Kita bagi nasihat sekali. Cakap pasal rumah tadi saya dah bagi tahu. Dia buat rumah macam tu bukan sebab dia tak mampu ke. Bukan sebab dia tu betul-betul tak boleh nak buat rumah besar. Cumanya keadaan ekonomi ataupun dia sendiri yang tak suka. Jadi tak perlu nak panjangkan isu ni. Kita biarkan je. Orang dah suka rumah dia macam tu. Biar pilih macam tu. Kita tak mau kacau lebih-lebih. Sebab rumah orang tu bukan rumah kita. Okey? Jadi okeylah sama. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.